Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Pertamanya kita mengangkatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin kita dapat alhamdulillah pada malam ini bertemu dalam majlis yang merupakan satu majlis yang amat dikasihi dan dicintai oleh Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenali sebagai majlis ilmu. Dalam suasana kita masih berada dalam suasana sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi dalam Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, yang berbaki dalam seminggu lebih lagi. InsyaAllah malam ini kita akan menyambung di dalam kitab Darus Salikin, di mana kita telah berhenti pada 19 hari bulan 1 berkenaan dengan kewajipan kita beriman kepada kebangkitan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah melihat bagaimana sifat-sifat Nabi yang wajib kita i'tiqad, yang wajib kita beriman. Di antaranya ialah as-sidq, benar. Yang kedua ialah al-amanatu, melaksanakan amanah. Yang ketiga at-tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat ialah al-fatanah, cerdik. Dan juga kita wajib i'tiqad, percaya bahawa mustahil para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib tadi. Di antaranya as-sidqu, lawannya al-kadhibu, benar lawan bohong. Al-amanatu, amanah, lawan dia al-khiyanah, khianat.
At-tabligh, menyampaikan. Al-fatanah, bijaksana, lawan dia bodoh. Tabligh, menyampaikan, lawan dia al-kitman, menyembunyikan. Kesemua itu wajib kita i'tiqad, kita yakini. Dan musannif pengarang kitab menyebut wa annahu ta'ala ba'athan nabiyil ummi al-qurashi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birisalatihi ila kafatil arabi wal ajam wal jin wal ins. Allah menyatakan, musannif menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala ba'asa. Dia yang membangkitkan Nabi. Allah yang bangkit. Allah Ta'ala yang pilih. Bukan kita nak isytihar, boleh main-main isytihar. Aku Nabi, aku Rasul. Aku dipilih oleh Allah. Tidak. Yang memilih ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah memilih di kalangan umat manusia, dipilih Muhammad, iaitu seorang Nabi. Muhammad ini ummi. Ummi makna dia tuan-tuan buta huruf, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Al-Qurashi, daripada bangsa Arab, bangsa Quraisy. Allah pilih daripada bangsa Arab, iaitu daripada kabilah Quraisy. Tujuannya birisalati. Tujuan dipilih adalah untuk membawa risalahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu agamanya, agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sahaja kepada bangsa Quraisy, tetapi ila kafatil arabi, kepada semua kafah, semua bangsa Arab. Sama ada yang ada di semenanjung tanah Arab, atau yang di luar daripada semenanjung tanah Arab. Semuanya tertakluk di bawah dakwah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga wal ajam. Ajam. Ajam ialah bangsa yang selain bangsa Arab. Dinamakan bangsa ajam. Ajam ni asing, yang tidak tahu bercakap, yang bertutur dengan bahasa Arab, maka dipanggil ajam. Mereka juga termasuk tertakluk di bawah dakwah Nabi. Masuk kita orang Melayu, bukan bahasa Arab kita, tetapi kita bangsa asing, ajam dipanggil, kerana kita bercakap dengan bahasa Melayu. Dan kita tak faham Quran, tak faham bahasa Arab kalau kita tak belajar, atau kalau tak ada terjemahan, sebab bahasa asal Melayu. Semua tertakluk. Juga tertakluk di bawah dakwah Nabi, risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah al-jin wal jin. Puak-puak jin juga tertakluk. Bagaimana yang kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang diturunkan surah Al-Jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Ali di garis bulatan, diletakkan di dalam bulatan. Ali karramallahu wajhah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada Ali supaya jangan keluar daripada bulatan garisan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog, berdakwah kepada kelompok jin yang datang untuk mempelajari agama yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Juga kepada al-ins, manusia. Tadilah ajam, manusia. Semua tertakluk kepada dakwah yang dibawa oleh junjungan kita. Sebab itulah pada Rabiul Awal ni kita sambut Maulidun Nabi. Orang berebut sambut Maulidun Nabi. Dan tadi saya bawa budak-budak salah satu slot, sejenak mencintaimu, mengingatimu ya Rasulullah. Budak-budak sekolah darjah 1 sehingga darjah 5, budak-budak kecil. Jadi slot kena cerita banyak. Cuma saya pilih slot petang tadi. Walaupun Maulidur Rasul, sambut kelahiran Nabi, saya pilih untuk mengajak anak-anak kita mengingati kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak orang kita cerita kisah wiladatun Nabi. Kisah lahir Nabi, bila lahir Nabi, tahun apa, bagaimana keadaan Nabi dilahirkan, ibunya tidak melalui kesakitan sebagaimana kesakitan ibu-ibu yang biasa bersalin. Orang salin sakit tuan-tuan, betul tak? Betul tak orang perempuan salin dia sakit? Tanya. Tuan-tuan memang tak tahu, memang tak pernah bersalin. Tak tahu sakit tak sakit. Tahu orang belakang, tahu, tanya. Ibu-ibu kita tanya, sakit macam mana bersalin? Tak boleh digambarkan. Tapi Aminah masih muskilah, tak ada masalah. Dengan kelahiran Nabi tak sakit. Disambut oleh siapa? Siapa sambut Nabi? Ummu Syifa. Sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Abdullah, nama Mak Aminah, sambut Ummu Syifa. Disusul oleh, ingat belaka satu-satu kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tapi kebanyakan daripada kita tidak mengetahui bagaimana saat-saat akhir Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak kita tahu. Sebab itu ada sekali-sekala molek kita masjid, kita anjur memperingati kewafatan Nabi. Orang duk sambut maulud, kita buat majlis sambut. Nak mengingati kewafatan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dia hebat. Budak-budak menangis habis tadi. Tengah hok bawa-bawa menangis juga. Maknanya hebatnya Nabi. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Khutbah yang terakhir Nabi naik ke mimbar. Khutbah terakhir Nabi naik ke mimbar. Nabi menyampaikan ucapan. Di antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktum, aku meninggalkan kepada kamu apa dia? 2 perkara. Amroi lan tadillu. Nabi menyatakan, wahai umatku, mu tak akan sesat. Lan tadillu, lang ni selama-lama. Lang bermaksud sampai habis sampai kiamat. Kamu sekali-kali tidak akan sesat selama mana kamu berpegang kepada 2 perkara ini. Yang pertama, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis saja Nabi bercakap atas mimbar, Nabi turun, Nabi terus jatuh. Nabi jatuh. Disambut oleh, di antara yang menyambut ialah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sambut Nabi jatuh. Dalam keadaan Nabi mengucap begitu, Abu Bakar duduk dengar bawah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini di antara ayat-ayat terakhir. Walaupun ada khilaf ulama yang kita belajar dalam ulumul Quran, di antara ayat-ayat terakhir yang disampaikan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mendengar ayat tersebut. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Matanya berkaca-kaca. Tergenang air mata. Menitih air mata. Membasahi janggut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila mendengar ayat tersebut, melihat Abu Bakar menangis, maka Umar memahami bahawa sudah sampai masa, sudah sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan yang dicintai, yang dikasihi melebihi segala-gala. Sahabat kasih cinta Nabi bukan setakat macam kita tuan-tuan. Tahu sekali 12 Rabiul Awal kita gosok baju Melayu, kita gosok kain saping, kita gosok sokok, gosok juga gosok. Bagi slide dia mucung ni. Bagi slide gosok. Sebab apa? Nak pagi esok. Nak pegang. Duduk depan sekali nak pegang spanduk. Cinta Nabi. Kasih Nabi. Demimu ya Rasulullah, aku rela mati. Demimu ya Rasulullah, aku rela mempertahankan kalimah Allah. Oh. Punya hebat. Spanduk. Tahu sekali. Pagi, malam dah siap gosok. Subuh kalau semayang muju. Ada tak semayang? Duduk depan sekali pacak pegang. Duduk pegang spanduk. Semayang subuh tak bagi jemaah. Masjid hubbun Nabi. Sayang, kasih Nabi. Oh hebat. Ini kita, orang kita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya bawa contoh di antaranya yang paling terkenal, yang di antara sahabat Nabi yang hebat ialah Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan tahu kisah Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair tahu tak kisah dia? Seorang pemuda, tuan-tuan, seorang pemuda, orang muda. Anak kepada jutawan. Mus'ab bin Umair anak kepada jutawan. Bukan bangsawan. Bukan anak datuk jutawan. Milioner. Apabila dia mengisytiharkan Islamnya. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sampai kepada pengetahuan ibu bapanya. Mak ayah dia tahu. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu bapanya panggil dia. Lalu ditempeling, ditampar Mus'ab bin Umair. Kena tampar Mus'ab. Ibunya merayu-rayu kepada Mus'ab supaya tinggalkan agama Muhammad. Ibunya menyatakan, ya Mus'ab, segala harta benda yang ada, yang dikumpul oleh mak ayah kamu selama ini, yang banyak begini ni, rumah besar, kereta besar. Ada kereta, tak ada unta besar. Sama dulu unta besar. Kuda, hebat kuda. Kuda yang kelas A+. Bukan kuda kaki sebelah kepok, tak ada. Kuda yang kemas-kemis, comel. Hisanul Arabi. Tuan-tuan, kena belajar. Hisanul Arabi. Hisanul Arabi ni terkenal dengan tangkah, terkenal dengan hebat, terkenal dengan laju, terkenal dengan lasak. Dia ada tanda putih di atas ni. Itu dipanggil Hisanul Arabi. Dia ada putih sini. Maknanya bulu dia ada putih. Itu Hisan Arabi. Tengoklah dalam lomba kuda. Orang biasa main tikar lomba kuda. Judi kuda. Ada. Kuda mesti pilih orang gitu sebab laju. Ibunya menyatakan, Mus'ab, sekiranya kamu tidak meninggalkan agama Muhammad, maka kami mengharamkan walau 1 sen daripada harta kami, ya Mus'ab. Hebat Mus'ab, tuan-tuan. Dia menyatakan, tak apalah wahai ibu, wahai ayah. Aku tidak mendambakan kepada harta benda dunia yang sementara semata-mata. Aku lebih rela bersama dengan Muhammad walaupun aku papa kedan. Ini Mus'ab bin Umair. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah. Bara'atun minallah, surah At-Taubah. Surah yang tidak dimulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
Sebab surah yang diturunkan dalam peperangan, dalam waktu jihad. Bismillahirrahmanirrahim ni sebut dalam keadaan tenang. Waktu jihad, mana ada tenang, tak ada tenang. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa maksud dia? Allah menyatakan, katakanlah, jika bapak-bapak kamu, ayah kita, anakmu, saudara kamu, isteri kamu, kaum kerabat kamu, harta benda yang kamu usahakan, tijarah dan perniagaan yang kamu takuti kerugian, serta tempat kediaman yang kamu sukai, yakni semuanya itu. Hak tadi sebut, hak atas tadi. Ayah, mak, makna ni hak paling kita kasih. Hak paling kita sayang. Mus'ab bin Umair kasih sayang pada mak ayah dia sebab mak ayah dia jaga dia. Mak dia yang beranakkan dia. Kasih dan sayang. Anak-anak kita. Abna'ukum, anak kita kasih, kita sayang. Ada mang sikit, rela berjaga. Terela berhempah pulas cari rezeki. Kerana anak-anak. Wa abna'ukum. Ikhwanukum. Jangan marah kita. Isteri kita. Isteri lebih lagi. Siapa tak sayang isteri? Akak tangan tak sayang isteri. Siapa nak kahwin lagi? Akak tangan. Saya seorang. Takut belaka. Saya berani sebab isteri tak ada. Ni ada isteri belakang. Itu takut. Wa azwajukum, kasih sayang pada isteri. Nabi kasih sayang pada Khadijah. Khadijah binti Khuwailid tu. Tahu kisah? Nanti kita cerita bab Khadijah. Khadijah meninggal di atas riba Nabi SAW. Tengah sakit Khadijah, tengah sakit. Nabi menangis. Nabi menangis tuan-tuan. Khadijah sakit. Dalam keadaan sakaratul maut. Menangis Nabi. Khadijah berpaling tengok pada Nabi. Ma yubkika ya Rasulullah. Apakah yang menyebabkan kamu menangis, wahai Rasulullah? Kenapa kamu menangis? Khadijah kata, aku bukan nak pergi ke lain. Aku kalau mati, aku akan bertemu dengan Allah. Allah ni kekasih aku. Yang aku kasih, yang aku sayang. Apa yang menyebabkan kamu menangis, ya Rasulullah? Nabi pun dalam keadaan menangis tu, Nabi bagi tahu. Bahawa Nabi sebut. Awaklah yang pertama. Man amana. Man aslama. Yang pertama Islam di saat orang lain tak nak Islam. Awaklah yang pertama yang menafkahkan harta benda dalam keadaan orang lain kena kopi pahit. Tak mau bagi harta. Sekat harta. Daripada bagi untuk perjuangan Islam. Membagi habis licik. Harta kamu. Siapa tak ada licik beli. Wahai Khadijah. Kamulah yang terbaik pada aku. Nabi menyatakan. Tapi aku akan kehilangan kamu, Nabi kamu. Dalam saat aku masih lagi memerlukan kamu. Aku nak lagi mu. Supaya bantu aku, supaya support aku duduk belakang. Dalam menghadapi menah perjuangan orang kafir duduk tunggu peluang. Nak menyakiti aku. Dalam keadaan Abu Talib. Sudah pun meninggal. Lepas tu meninggal Abu Talib. Yang membentengi dakwah Nabi SAW. Tiba-tiba mumpung nak pergi. Khadijah menyatakan, ya Rasulullah. Sekiranya sakit aku ni. Aku sakit ni. Duduk atas riba. Dia kepala duduk atas riba. Faham Nabi. Sekiranya sakitku ini. Membawa kepada kematianku. Wahai Rasulullah SAW. Apabila aku telah mati. Cungkillah Khadijah. Kasih Nabi ni. Orang sayang Nabi tak cerita. Cungkil. Ambil. Nak bahasa apa lagi? Belah. Ambil tulang rusuk. Lepas aku mati, mu ambil wahai Nabi, tulang rusuk aku. Kemudian daripada tulang rusuk aku itu, aku dah tak ada apa dah. Nak bagi kepada kamu ya Rasulullah. Harta pun dah tak ada. Aku pun dah tak ada.
Nak tolongmu tak boleh dah perjuangan kamu ya Rasulullah. Ambil tulang rusuk. Asah tulang rusuk. Biar tajam. Jadikan tulang rusukku sebagai senjata untuk melawan, membentengi, membantu dakwahmu ya Rasulullah. Khadijah tuan-tuan. Orang puan belakang. Khadijah. Khadijah ni puan. Ini semua kita kasih. Ashiratukum, keluarga kita. Amwal, harta benda lagi. Apatah lagi harta benda. Penat-penat nak kita cari letih. Jelai lidah-lidah tiba-tiba. Nak infak, nak sedekah. Tak mucung dia. Cari diri lah. Tengok. Sayang ke harta. Amwal. Tijarah, perniagaan. Nego. Banyak harta. Sayang. Takut. Taksyauna. Hak tadi disebut, hak tadi tu. Hak paling lihatah, hak kita kasih, hak kita sayang. Semua itu menyebabkan kita taksyauna. Kasadaha. Kita takut kehilangan ayah mak. Takut kehilangan isteri. Takut kehilangan anak. Takut kehilangan perniagaan. Takut kehilangan jawatan. Takut kehilangan rumah. Takut kehilangan kereta. Takut belakang. Taksyauna kasadaha. Takut gitu semua. Kemudian ahabba ilallah. Ahabba ilaikum minallah. Allah menyatakan hak tadi mu takut kehilangan dan mu kasih hak benda-benda tadi lebih daripada mu kasih pada Allah. Lebih daripada kasih pada Allah. Wa rasulih, lebih daripada kasih pada Rasul. Lebih daripada kasih pada Rasul. Takut gitu semua. Siapa gitu semua takut. Nak menzahirkan. Kalau yang bertitle ustaz nak menzahirkan perkara hak sebagai hak, betul sebagai betul. Hak bohong, cakap bohong. Bagi tahu betul. Ini salah. Ini bukan daripada Islam. Bukan daripada Nabi. Tak boleh nak bagi tahu. Takut. Maka Allah menyatakan fatarabbasu hatta ya'tiyah. Mu tunggulah. Fatarabbasu. Maknanya Allah kata tunggu. Tunggulah. Tunggu. Kalau kasih doa lalu ke benda-benda dunia ni. Hatta tunggu sampai mana? Ya'ti Allah bi amri, sehingga sampai janji kedatangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjanjikan datang pembalasan. Allah Taala akan turun azab. Ya'ti Allah bi amri, dengan perintah Allah Taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah sekali-kali tidak akan memberi hidayah kepada orang mana? Fasik. Pada fasik. Mus'ab bin Umair, dia tinggal harta. Di saat, tuan-tuan, di saat hijrah, Nabi apabila istihar hijrah, Mus'ab bin Umair, dia berhijrah ke Madinah. Dia pergi ke Madinah sehelai sepinggang. Anak jutawan, sehelai sepinggang pergi. Siapa di Madinah? Salah satu ketika Nabi tengah mengajar. Para sahabat duduk keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang susuk lelaki daripada belakang sama-sama. Rasulullah berhenti mengajar. Rasulullah berhenti mengajar. Lelaki itu berjalan tapak menapak ke depan. Rasulullah pun, Ahal anta Mus'ab bin Umair. Nabi menyatakan, adakah kamu ini Mus'ab bin Umair? Nabi tanya dia. Dia menyatakan, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah tak kenal dia Mus'ab bin Umair. Dia datang ke masjid, pakaian dia subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Dalam keadaan compang-camping yang menyebabkan dalam keadaan yang kusut masal. Sehingga Rasulullah tak kenal dia anak jutawan. Rasulullah menangis. Rasulullah menangis dalam kuliah dia. Tuan. Tengok Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab duduk. Apabila tiba dalam peperangan Ghazwatul Uhud. Mus'ab bin Umair ni, kalau tuan-tuan, dia ada len, tengok di belakang. Para sahabat tengok dia. Kalau dia jalan tengah malam, di belakang, para sahabat akan menyangka yang berjalan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susuk tubuh dia daripada belakang sebiji macam susuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Mus'ab bin Umair.
Dalam Ghazwatul Uhud, peperangan Uhud, malam, esok kang nak pergi perang Uhud, malam dia duduk sembang dengan isteri dia. Mus'ab sembang dengan isteri dia. Dia kata, wahai isteriku, esok saya akan pergi ke medan peperangan Uhud. Dia khabarkan bala tentera Quraisy ni bawa kelengkapan bala tentera yang besar. Bersama dengan mereka ada harta rampasan peperangan. Maknanya bawa ghanimah. Harta mereka bawa banyak. Unta bawa. Sampai tak boleh nak bilang unta yang bawa harta. Bawa perempuan-perempuan. Anak isteri mereka. Dalam peperangan Uhud. Mus'ab menyatakan, ya isteriku. Kalau ditakdirkan Allah, kita mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kita akan mendapat harta rampasan peperangan yang banyak yang akan memberi manfaat yang besar kepada negara kita, iaitu Madinah, dan juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau menang. Macam kita lah angang-angang kalau menang. Siapa jadi MB, siapa jadi Esko, siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi ahli kabinet. Dulu perang Padang ni perang lain. Zaman kita perang dalam konteks peperangan sulhul, makna dalam keadaan damai. Itu dalam konteks demokrasi. Itu lain pula, perang juga. Nabi dulu perang pedang. Kalau kalah, Mus'ab kata, ditakdirkan, wahai isteriku, kalau kita kalah. Dan sekiranya aku ni termasuk di kalangan syuhada yang akan mendapat syahid. Wahai isteriku, aku akan menunggu kamu di pintu syurga. Aku akan tunggumu di pintu syurga. Mus'ab janji. Esoknya galah. Pedang. Dalam kelengkapan yang sederhana, Mus'ab berjalan menyertai ketumbukan bala tentera Rasulullah menuju ke Ghazwatul Uhud dengan beberapa pesanan daripada Rasulullah SAW, di antaranya kepada bala tentera yang ditugaskan menjaga Jabal Uhud, Bukit Uhud. Siapa ketua? Amr bin Al-As. Ketua. Pesan jangan turun, jangan turun. Ini kena belajarlah, jangan turun. Apabila pimpinan kata gini-gini, kena sami'na wa ata'na. Sekiranya tidak melibatkan kemaksiatan kepada Allah, kena taat. Jangan turun. Bala apa jadi, menang mahupun kalah. Jadi peperangan hebat. Akhirnya tentera Quraisy berundur, meninggalkan harta rampasan sepah di atas medan peperangan. Menyebabkan kumpulan pemanah 70 orang ini, apabila melihat harta banyak tu, mereka lupa. Walaupun Mus'ab walaupun Amr bin Al-As mengingatkan berkali-kali, jangan turun, jangan turun. Rasulullah pesan, jangan. Bila tengok harta pakat tinggal habis, tak ingat habis pesan Nabi, pakat turun serbu di medan peperangan. Khalid ibn Al-Walid yang masa itu mengetuai tentera berkuda Quraisy melihat kesempatan yang terbuka. Lalu dia menaiki daripada belakang Bukit Uhud dan menewahkan beberapa prajurit Islam yang masih lagi bertahan di Bukit Uhud, lalu menyerang bala tentera Islam daripada belakang. Hak depan tadi, kurang hak lari tu, apabila tengok Khalid serang, mari patah balik, menyebabkan tentera Islam terhimpit di tengah-tengah. Dalam keadaan kacau bilau, Mus'ab dia hanya melihat mana Nabi, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ada yang lari daripada bala tentera Islam, Mus'ab tidak. Dia cepat-cepat mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semena-mena panah menghujani kawasan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mus'ab bin Umair melihat panah yang begitu banyak itu, dia telah meletakkan belakang dia.
Dia duduk berdepan dengan Rasulullah menghadap Nabi. Dia tahan belakang. Ya Allah, ya Tuhan. Sayangnya Mus'ab. Tahan belakang. Panah hak menghujani cacok di belakang Mus'ab bin Umair. Sehingga dinyatakan dalam beberapa kitab sirah, di antaranya sirah Ibn Hisham, dia menyatakan tiada seinci ruang pada belakang Mus'ab bin Umair, melainkan dipenuhi oleh batang-batang bilah-bilah anak panah. Allahu Akbar. Lalu Mus'ab terhumbang. Maknanya apabila kena banyak, dia jatuh tersembah. Dan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan akan ingat muslimin-muslimat, masa itu heboh pihak Quraisy menyatakan Muhammad telah terbunuh. Masa itu tersebar berita Muhammad mati dah. Habis dah tentera Islam. Quraisy keliru. Yang jatuh itu daripada belakang memang nampak macam Rasulullah. Tapi sebenarnya yang itu adalah Mus'ab bin Umair. Syahid Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, Mus'ab bin Umair syahid lepas daripada Uhud, kan, kisah dia ingat balik. Jasad Mus'ab bin Umair ditatapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diletakkan kain kafan, kain selai, ditutup kepala, nampak kaki. Tutup kaki, nampak kepala. Nabi menangis, tuan-tuan. Ini anak jutawan. Lalu Rasulullah tutup kepala, ambil pelepah kurma, menutup kaki dan sebadikan jasad Mus'ab bin Umair. Balik ke Madinah, isteri Mus'ab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu isteri Mus'ab menceritakan tentang apa yang diungkapkan oleh Mus'ab semalam. Dia kata nak tunggu di pintu syurga. Nabi SAW menyatakan pada isteri Mus'ab, ya, bergembiralah. Mus'ab sedang menunggu kamu di pintu syurga. Maksudnya sekarang Mus'ab duduk di pintu syurga. Duduk tengah tunggu kamu. Maknanya hebat Mus'ab bin Umair. Ini kasih. Ini baru kasih betul pada Rasulullah SAW. Sayang sungguh-sungguh serati kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kita kena yakin bahawa Nabi dibangkitkan kepada seluruh umat manusia. Maka dibinasakan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan segala syariat al-anbiya yang terdahulu. Makna syariat hak lepas-lepas dibinasakan. Dengan dibawa syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya syariat Nabi apa? Nabi Musa ke Nabi Isa. Yang mana sesiapa yang melakukan maksiat, taubat nasuha dia ialah terjun daripada gunung. Musa orang. Nabi Musa, syariat Nabi Musa. Makna nak bertaubat, syarat dia benda, kena terjun. Makna bunuh diri. Datang syariat Muhammad, hak tu dihapuskan, dihilangkan. Dan dibawa syariat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan barang yang menetap ia akan dia daripadanya. Dan melebihkan Allah Ta'ala akan dia. Akan dia siapa Nabi? Allah lebih Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala para Nabi. Nabi ini menjadi Sayyidul Anbiya. Untuk mengulu kepada para Nabi. Boleh lihat dah. Masa mana? Masa Isra' Mi'raj. Masa nak Mi'raj, Nabi berhenti dulu di Masjidil Aqsa. Di sana, para Nabi dan para Rasul sudah menunggu. Di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW menambah buraknya. Dipersilakan masuk oleh Jibril alaihissalam. Makmum yang duk tunggu nak semayang ialah para Nabi dan para Rasul. Dan Nabi dipersilakan untuk menjadi imam. Nak menunjukkan Nabi ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi-Nabi yang lain. Dan menjadikan ia akan dia penghulu segala manusia.
Dan ditegahkan akan sempurna iman. Tak sempurna iman. Dengan syahadatut tauhid, dengan sekadar kita mengucap kalimah syahadah, la ilaha illallah. Kalau kita ucap la ilaha illallah nak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu tu makna aku naik saksi. La ilaha, tiada Tuhan melainkan Allah. Berarti sampai situ je. Makna tak sempurna. Tak jadi Islam. Tak cukup Islam dia. Mesti disertakan dengan syahadatul Rasul. Iaitu mengucap Muhammad Rasulullah. Yakni tiada diterima akan iman seseorang yang hendak masuk dalam agama Islam. Melainkan dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ketahui dengan i'tiqad yang yakin. Bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Melainkan Allah Ta'ala. Dan mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku ketahui dengan i'tiqad yang yakin bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah kepada segala makhluk. Dan melazimkan Allah Ta'ala akan segala makhluk membenar dan mengiktikadkan akan dia, yakni akan Nabi SAW pada barang yang mengkhabar ia akan dia sekaliannya itu daripada Allah. Makna kita kena iktikad yakin. Benda hak Nabi bawa. Benda yang Nabi bawa. Daripada min qaulin, daripada perkataan. Qaul, perkataan Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min fi'lin, daripada perbuatan Nabi. Nabi buat tu adalah merupakan perbuatan Nabi. Semua hal Nabi bawa. Daripada Nabi, cara Nabi macam mana, anak muda dia macam mana, remaja, macam mana Nabi menaik peringkat apabila berkahwin dengan Khadijah. Macam mana cara Nabi menguruskan isteri, menguruskan keluarga. Nabi dapat anak macam mana. Hubungan Nabi dengan anak. Nabi kita Muhammad SAW dengan anak-anak baginda. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diangkat menjadi pemerintah kerajaan di Yasrib, di Madinah Al-Munawwarah. Macam mana Nabi memerintah. Kemudian Nabi diangkat menjadi panglima tentera. Macam mana Nabi mengepalai panglima tentera. Semua ini ada. Min qaulin, min fi'lin, perbuatan Nabi. Au takrir, pengakuan Nabi. Au sifat Nabi. Semua itu adalah merupakan perkara yang mesti i'tiqad. Kita yakin betul-betul bahawa kesemua itu adalah perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ianya berkaitan pekerjaan dunia maupun berkaitan dengan pekerjaan akhirat. Semua dah cukup. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kena faham molek. Jangan jadi tak tertuhala. Saya orang sambut maulud. Tapi hayya ala solat. Tak tahu benda. Makna kena ikut belakang. Kena masuk dalam Islam, bukan boleh masuk suka-suka. Bukan boleh masuk ala qadar. Bukan boleh masuk sekadar sembahyang, sekadar zakat, sekadar puasa, sekadar haji. Okey, beres. Kita tunggu mati, beres. Kita tunggu mati. Kita temu dengan Allah Ta'ala. Cukup dah Islam. Tidak. Islam belakang habis. Masalah dunia, mendapat. Masalah muamalah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala sebut. Ada orang soal, bak apalah ustaz dia tak mengajar. Kalau mengajar fiqh bak taharah. Bak solat. Bak gapolah. Tak ada semua siapa pada bak muamalah, bak perbankan Islam, bak ekonomi Islam. Tak siapa semua bak apa, bak jinayah, bak hudud, bak kisah. Betul tak? Masjid kita belajar fiqh. Ada ngaji fiqh kan? Ada pernah siapa tak? Orang tanya apa? Ustaz mati. Ada nak boleh kebak nak siapa ikut tertib, ikut susunan. Baru nak siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ustaz. Ataupun ustaz tu pindah. Lepas tu ustaz lain buka kitab fiqh. Baru taharah pula dah.
Parok nana. Tak ada. Nyebabkan orang tak faham. Orang penipala sama. Duduk kisah penipala. Ahlul bai'u haram riba. Allah Ta'ala kata jual beli halal. Riba haram. Riba tak tahu. Riba ni jenis mana riba? Macam mana? Faedah, interest, macam-macam. Bunga. Tuan-tuan, contoh sifar pasteng sangat ya contoh. Contoh sifar pasteng. Tuan-tuan kena sama MPK. Sama MPK. Pergi bandar kuasa tak letak kad. Kad 45 sen sejam. Lupa. Ataupun malas. Ataupun sengaja. Ataupun sengelik. Nak tunjuk agak. Kena sama. Letak. Dia letak di apa di wiper. Tak. Sama. Berapa ringgit sama? RM5. Memang penuh kena sama. Kalau tak bayar, lebih seminggu. Naik berapa? 10. Memang sah. RM10. Tuan-tuan nampak? Daripada 5 jadi 10. Tuan-tuan. Tak payahlah masuk dalam bab. Sewa beli kereta rumah. Tak payah. Masuk bab sama MPK. Apabila perkara, dia akan rujuk dalam bab riba. Diganda. Ada gandaan. Daripada asal. 5 jadi 10. Dia boleh termasuk dalam masalah riba. Pening. Sebab tak belajar. Tak tahu. Jadi Islam ni sempurna. Cukup. Mana sempurna dah Allah Ta'ala letak. Yang menjadi masalah kita. Orang Melayu, orang Islam. Hak mengaku tuan-tuan muslimin muslimat ni. Secara mara ada hak Islam. Hak mengaku Islam. Hak mengucap. Tak ada masalah mengucap. Yang mengaku Quran ni daripada Allah. Wahyu Allah Ta'ala. Yang mengaku Muhammad ni daripada pesuruh Allah Ta'ala. Yang menjadi masalah. Apa yang dibawa oleh Nabi kita. Yang kita kasih, yang kita sayang. Oleh Rasul kita Muhammad SAW. Disampaikan kepada umat dia. Berapa peratus tuan-tuan pakai? That is question. Hadza soal. Ini soalan. Yang wajib kita muhasabah. Balik tuan-tuan. Muhasabah. Berapa peratus? Dan tuan-tuan berapa peratus lagi nak nebeng? Tak ambuh laksana. Tak ambuh nak menyokong. Tak ambuh nak sama-sama berjuang untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berasa nelang secara mana tuan-tuan akan jumpa Allah Taala, tuan-tuan akan diisyak kita baca misqala dzarrah, walaupun kebaikan sebesar zarah kita buat akan dihitung, walaupun kejahatan sebesar zarah akan dihitung. Berasa hebat mana tuan-tuan nelang tuan-tuan depan Allah Taala nanti nak menghadapi mizan. Timbangan Allah Taala. Yang sebelahnya nur, yang sebelah lagi zulmah. Allah Ta'ala akan timbang. Takat mana nelang tuan-tuan nak lalu di atas jisrun, di atas titiah sirat al-mustaqim. Di bawahnya ada api neraka jahanam yang menyala-nyala, yang akan mencakup mereka yang melaluinya. Nelang secara mana tuan-tuan? Dan lebih hebat, nelang mana secara mana tuan-tuan nak duduk dalam api neraka. Kita akan tengok ni. Makna semua kita akan dihisap. Akhir sekali dalam neraka jahanam dia akan dikeluarkan semua yang ada walaupun sebesar zarah dalam hati dia iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna celup dalam neraka, akhir sekali habis semua dosa dia akan diangkat dengan rahmat Allah Taala. Yang tinggal hanya orang kafir. Lama mana nelang kita, hak kita agah sangat kata, tak apalah, buatlah dulu. Sikit-sikit dosa buat pahala juga. Yakin juga. Lepas tu akhir-akhirlah masuk syurga juga. Nelang secara mana? Tahu nelang tak nelang tuan-tuan, siapa isap okok? Siapa isap okok? Orang Padang. Aduh. Orang kampung Padang. Hebat. Excellent. Tak ada isap okok. Dia ada meti, orang isap okok dia ada meti api. Kalau kita kapur dulu ada meceh. Meceh polosesa dulu. Tuan-tuan mancih tu, tuan-tuan set sekali. Tuan-tuan ceh dia sekali. Nyalakan dia, mancih tu. Biar dia nyala, dia ada batang dia. Kemudian dia ada kepala mancih.
Ataupun tua-tua jangan sembuh, jangan hembuk. Mana tua-tua ambil tangan tua-tua pecek kepala mati dengan. Berasa kan? Berani tak? Dah agak sangat dengan api neraka. Cuba bayar. Jadi tuan-tuan, muslimat 8.40. Jadi kita kena i'tiqad pada segala barang mengkhabar ia akan sekalian itu daripada Allah. Kena yakin sama ada daripada pekerjaan dunia dan akhirat, dan insya-Allah kita akan sambung wa annahu la yuqbalullahu iman 'abdun hatta yu'minu bima akhbara anhu ba'dal mauti. Maknanya kita akan sambung. Tidak cukup sempurna iman seseorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka itu beriman dengan khabar yang menyatakan tentang kebangkitan selepas daripada mati. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tak buka soalan ni ya. Tak buka. Sebab saya nak gegah ada benda. Banyak benda yang tunggu belakang. Saya takut tak ada ni pun lewat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم انا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.